Bisnes yang sangat sesuai untuk suri rumah yang malas. Tak perlu keluar rumah, tak perlu paksa-paksa orang beli dan tak perlu buat live. Jom Abang Himi kongsikan. Jap, jangan marah ya. Bukan malas. Maksud Abang Himi, sebagai seorang suri rumah memang sibuk daripada pagi sampai ke malam. Nak urus anak-anak, masak, kemas rumah, betul tak? Tambah-tambah lagi bulan puasa ni, ada yang buat kuih raya dan siapkan apa yang patut. Jadi bila dah penat, mana ada masa nak fikir pasal bisnes, betul tak? Tapi niat di hati nak juga cari side income. Bolehlah bantu keluarga, suami dan nak happykan anak-anak, betul tak? Ting Abang Himi, ramai juga dari suri rumah. Alhamdulillah, lepas diorang sertai bisnes online ini, diorang dapat jana 4 hingga 5 angka pendapatan sebulan. Apa yang best, korang tak perlu nak simpan stok, tak perlu nak packing dan post barang. Lagipun kami dah sediakan sistem dan platform yang mudah untuk anda buat. Tak perlu susah-susah fikir cara sendiri. Hanya ikut sahaja dan kami juga akan berikan latihan kepada anda supaya anda mudah nak buat kerja. Jadi korang pergi je kat profil Abang Himi, kat sana ada link website. Korang boleh baca dulu dan kat sana juga ada testimoni. Lepas itu korang boleh isi borang dan Abang Himi akan hubungi anda dengan segera, InsyaAllah. Assalamualaikum.